Pakcik. Assalamualaikum. Bro, kalau kita tak masuk, kita tak tahu weh. Tapi bau sedap Ras. Kalau kita tak Bau sedap Ras. Serius tak? Aku bau sedap ni. Tu kepala ke siap? Woi, kepala siap mengintai. Allahu Akbar. Aku Astaghfirullahalazim. Bro, aku nampak kepala mengintai kat situ, bro. Astaghfirullahalazim. Nampak kat mana ni? Ni aku nampak kat atas ada kepala mengintai. Ni. Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Woi! Siapa? Pakcik orang ke apa pakcik? Kalau pakcik orang, kita orang nak jumpa. Takkan dia nak aku Ras kalau dia orang, kalau bukan dia orang. Ha? Pakcik! Saya ajak masuk ni. Jomlah bro. Apa nak takut weh? Weh. Apa nak takut? Kau betul siap. Ha? Kau yang betul ni. Masuk je lah. Tu. Tu pakcik tu. Orang lah bro. Pakcik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Betul ke tu dia weh? Elok je tu hari masuk. Pakcik. Ras. Pakcik. Elok bro. Tak ada masalah apa-apa pun. Aku rasa Ha? Pakcik. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Aku semangat. Astaghfirullahalazim. Syukurlah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pakcik. Weh, abaikan dulu benda lain. Kita fokus kat pakcik ni. Itu apa benda siap? Astagfirullah. Astagfirullah. Kau nampak apa? Ada benda kat atas tu. Ada benda kat atas tu siap. Ui, nasib baik. Kau perasan tak pokok yang kita masuk ni, dia bukan sawit dah weh. Kau perasan tak? Kau perasan tak kita masuk ni bukan sawit dah. Bro, ini bukan sawit bro. Ha? Confirm ke kita nak terus ni? Siapa tu? Aku rasa tak sedap hati dah Ras. Bro. Kita dah lepas ni. Bro, pakcik tadi tu ke? Weh, ada mata. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Siapa tu? Asal weh? Lu bangun. Apa je? Pakcik. Bukan pakcik tu ke? Allah Akbar. La ilaha illallah. Pakcik. Kami dah sampai sini pakcik. Pakcik kat mana pakcik? Allah Akbar. La ilaha illallah. Allah Akbar. Weh. Ras. Weh. Suara apa Ras? Siapa yang menangis tu? Weh Ras. Patah balik Ras. Weh. Patah balik Ras. Dah lain ni Ras. Aku rasa lain. Aku sumpah aku rasa lain. Ras. Patah balik. Ras. Aku rasa lain Ras. Aku rasa lain. Pakcik, jangan main-main dengan kami pakcik. Kau ni orang ke apa ni? Geng, masalahnya banyak benda yang kita nampak geng. Banyak benda yang timbul. Kau yang tengok tak kiri kanan depan belakang weh. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pakcik. Oh, pakcik. Aku nak tanya kau. Yang ni ke kau jumpa hari tu? Ha. Ini pakcik dia. Ini pakcik aku jumpa tu lagi. Ini pakcik aku jumpa tu. Sini aku cakap. Mak ni orang lah. Ya. Confirm. Itu bukan aku rasa. Itu hari lain. Kau kata kau jumpa pakcik tu? Ya, betul. Okey. Tapi ini pakcik tu yang aku jumpa tu. Tapi masalahnya, mana siap pakcik tu? Weh bro, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Weh, terapung siap. Terapung siap. Woo! Wah, terapung bodoh aku nampak tadi. Weh, tak apa, abaikan dulu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Abaikan. Nampak apa siap? Aku nampak. Kau nampak pocong apa? Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar, la ilaha illallah. La ilaha. Kita nak azan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita azan, La ilaha illallah Muhammad sallallahu. La ilaha illallah sallallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah akbar. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Betul aku dah kata ni. Okey, slow. Ramai-ramai. Okey, aku rasa kita kena pergi depan lah tengok pakcik tu. confirm. Kena. Aku. Kita kena pergi depan tu tengok pakcik tu. Kena weh. Kita kena tengok pakcik tu. Oh, jangan syaitan. Kita kena pergi depan tu tengok pakcik. 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 Oh, pakcik. Kak Laura, tadi tu Kak Laura. Pakcik. Mana pakcik tu, Ras? Tu. Ni jam 2 tekan telefon ni. Minta ramai-ramai geng. Semangat geng tekan telefon ni. Pakcik. Assalamualaikum. Ras, confirm ke ni, Ras? Tak korang rasa orang ke apa ni, geng? Tak rasa ni orang ke apa? Kak Tina, thank you Kak Tina. Hah? Ras, confirm ke, Ras? Aku tak tahu orang ke apa. Kak Siti. Thank you Kak Siti, Kak Laura. Thank you Kak Laura. Okay, bantu Kak Laura, geng. Alamak, aku Aduh, anjing pula ni. Aku bunyi anjing pula. Ada bunyi anjing ni, Ras. Aku risau ni. Tak punya anjing tu daripada mana siap? Ada pula kan. Hah? Ras. Ras, pak situ, Ras. Hah? Eh? Shh. Bro, diam, jap. Oh, betul lah. Pakcik ni orang tu ada kucing ni. Ya. Ada kucing ni. Apa? Ha, Apa? tu kucing ni. Serius ah? Ya doh, aku dengar bunyi kucing. Aku boleh aja ada bunyi kucing. Orang ni, orang. Ni mah orang. Okey, pakcik rumah pakcik kat mana? Pakcik mana, pakcik? Itu kucing pakcik ke tu? Oh. Pakcik orang tua lah ni.
Pakcik. Orang lagi yang tengok aku sulu dia. Jom ayah, jom. Jom. Pakcik. Okey. Pakcik. Okey, pakcik, saya ikut dengan kawan. Jom. Jom. Kau apa ni? Jom. Pakcik tu pergi mana? Mana pakcik tu? Pakcik? Oh, pakcik. Pakcik? Kat mana pakcik? Depan sana pakcik. Depan mana Syak? Depan sini ke apa? Mana Syak? Pakcik kat mana? Ke atas ke pakcik? Pakcik tadi ke atas ke kat kanan ke apa? Aku tak pasti Syak. Dia kat mana tu? Pakcik. Oh, tu sana. Tu. Pakcik. Pakcik. Oh, pakcik. Mana dia? Oh, betul lah tempat dia. Kau tengok ni. Tanaman-tanaman. Kau tengok ni. Ni pucuk ubi. Pucuk ubi. Sekejap. Aku dah rasa pedih lah. Ni macam sayur bayam ni. Kejap. Ha? Ni macam tempat dia ni. Pakcik. Pakcik. Rumah pakcik kat mana? Pakcik. Allah. Apa tu? Oi, kejap aku. Apa yang gelak tu? Sambil terbang siap. Allahu Akbar, aku semangat. Pakcik. Oh, pakcik oi. Pakcik tu. Pakcik. Pakcik oi. Pak. Weh. King. King tu apa, King? Weh. Apa benda siap? Woi, ya Allah. Ras. Weh, lain perlu pergerakan dia, weh. Apa benda Ras? Weh. Weh. Tu apa Dah. Dah, aku dah rasa lain ni Ras.
Ras, sepatutnya Ras. Sepatutnya. Ras. Sepatutnya kat sini Ras. Aku Ini nampak ada rumah. lagi komen-komen menyakitkan ni. Aku dah suluh, kau nak suluh macam mana lagi bang? Kau ni, ya Allah ya Rabbi. Dah lah tak support. Banyak bunyi pula tu. Bersyukurlah sikit bang. Aku dah zoom dah. Kau nak terang macam mana bang? Kau nak tengok hantu tu nampak lubang hidung dia ke apa? Kau ingat dia nak timbul ke terang macam ni bang? Tak payah layan Ras. Dia ingat apa? Dia ingat hantu tu pak menakan aku ke apa? Senang-senang nak panggil pakcik muncul depan mata. Kalau hantu tu makcik aku ke, pakcik aku ke, nenek aku ke, tok aku, senang aku panggil. Suruh muncul depan ni bagi korang tengok. Tak apa, kita guna terang macam ni geng. Kita tengok. Kalau dia timbul rezeki geng. Ras. Kau tahu tak Ras? Sepatutnya Ras. Rumah tu dekat sini. Aku nampak rumah sepatutnya dekat sini Ras. Sini patut ada rumah ni Ras. Aku rasa lain ni Ras. Rumah tu mana geng? Aku nampak rumah tu kat sini weh. Patut aku nampak rumah kat sini weh. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Timbul lah. Tunjukkan diri lagi. Ayo. Abang, tak boleh saya dengan abang kita nak bola air. Masalah di mana rumah dia? Hah? Aku nampak rumah kat sini. Sepatutnya ada rumah kat sini Ras. Sekarang ni mana pergi rumah tu Ras? Mana kau nampak rumah kat ni? Sini, kawasan ni. Patut ada rumah kat sini. Rumah dia cantik Ras. Tapi mana rumah tu? Ras, jangan dalam sangat Ras. Weh, Tak, aku tak pernah masuk weh. Aku dapat tak ada lain. Oi, first time weh masuk sini. Jangan weh. Kita tak biasa masuk sini Ras. Bahaya tu. Masalah first time masuk sini weh. Geng Ros kita kasih jalan geng. Come on guys, semangat guys. Allahu Akbar weh, ya Allah. Weh, siut lah terkejut aku weh. Ada muka putih siap. Ha? Halo? Weh. Weh, aku nampak muka putih siut. Geng, yang mana tak membantu tu geng kau? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Allah. Wih. Jap. Sekejap. Aku tak pernah jumpa lah jalan ni lah. Ha? Wih. Besar siap tempat ni. Weh, betul doh rumah dia. Kau tengok ni. Ni. Mana? Tu atas rumah dia. Mana? Tu. Ni. Besar siap rumah dia. Ada siap. Tu. Kau nampak apa tu? Ni rumah dia, dinding dia. Tak ada apa. Weh, Ras. Tak ada apa. Ni. Ras, aku tak nampak apa Ras. Ni bukan dinding dia ke? Bukan Ras. Ya bang, kejap saya hantar abang aku tengok bola. Assalamualaikum. Bukan Bukan Ras, mana ada rumah situ Ras. Weh, luas siap tempat ni. Kau nampak apa? Aku tak sangka weh. Tak sepatut rumah dekat belakang tadi Ras. Kejap ni. Aku tak sangka tempat dia seluas ni weh. Geng. Rupanya SB ni tempat dia luas geng sampai ke sini weh. Ni pergi mana Weh. Aku tak sangka SB seluas ni tempat dia. Ni ada trek lain rupanya kat sini. Ras, kita dah jauh sangat Ras. Ras, weh, kita dah jauh sangat dalam ni. Jangan tu. Kita
nak masuk sini, Ras. Kau risau tu. Weh, tapi best tu. Bro, di tempat baru ni. Tak cek line kau okey tak? Hah? Line, cek line dulu. Lain okey? Line okey. Dia apa-apa payah ni. Assalamualaikum. Bro, thank you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bro, kau nampak tu? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Weh. Bro, aku nampak kat depan tadi ni, weh. Hah? Tak nampak weh. Ni, kat semak ni. Allah. Weh, bunyi apa Ras? Ras, bunyi anjing tak dedek Ras. Ras, bunyi anjing tak dedek Ras. Dah lain ni Ras. Astaga. Gula-gula tu. Saya tak nampak gula-gula ni. Weh, jalan. Ada trek kat bawah ni. Jalan pergi mana eh? Weh, luas siap. Dia jalan trek pergi mana eh? Ras, kita dah jauh sangat dalam ni Ras. Hai? Weh. Geng, gerak terus kita geng. Weh, cantik tu tempat ni. Ni tu. Cantik ni tempat ni kan. Jom lah. Weh. Best juga tempat dia ni. Uish. Tak sangka pula tempat sawit SB ni macam ni kan. Hai? King? Ki? Ai. Ai. King? Weh, mana sawit weh? King? Apa ada batu sini siap? Eh? Mana sawit siap?
sih pemandangan aku berubah ni? Mana sawit siap? Sawit di mana? Allah Akbar. King? Oh, King. King? 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 Oh, King. Tu siapa siap? King. Hai? Hai? Wih, memang ada. Wih, memang ada rumah perkampungan kat sini. Ya Allah. King. Oh, King. Ada perkampungan, weh. King. Oh, King. King, ada perkampungan sini, weh, King. Kau nampak ni, weh? Sini, ada perkampungan. Aku nampak kat sini, weh. King, sini, King. Oh, King. King, aku nampak ada Hai? Siapa tu? Allah Akbar. Siapa yang buat suara tu? Oh, pakcik tu dah. King. King, kau nampak aku tak, King? Mana tadi? Rumah tadi tu. Rumah tu tadi mana, weh? Kena macam bau dekat bau kubur macam bau kuburan lah. Siapa pernah pergi kuburan ni? Macam bau, macam kawasan perkuburan punya bau. Pokok apa ni? Ni pokok apa? King.
Oh, geng. Semua batu siap aku nampak ni. Geng, kau dengar tak suara aku? Cuba kau azan dulu jap. Kau azan dulu. Ha. Tadi aku nampak ada rumah weh. Kau dengar tak suara aku? Kau ada nampak pokok besar tak? Ah. Dekat sini tak ada sawit. Aku betul-betul dekat pokok besar. Tapi pokok ni pelik weh. Pokok ni asal daun dia macam ni. Ni pokok apa eh? Wih. Shoot lah, ada muka siap kat tengah-tengah tu. Ada muka siut tengah-tengah tu, nampak hilang. Weh, kau macam mana boleh pergi sini? Aku nampak lampu kau siut. Aku nampak lampu kau. Ni sini tak ada sawit weh. Ni kat mana ni kita ni? Tak, sekarang ni kita kat mana ni? Aku ikut suara kau je tu. Kau nampak tak? Bro, cuba kau hidu. Macam kat mana? Macam kat mana? Kau hidu macam kat mana ni? Macam kat kubur siap. Macam kat kubur ni. Kau tengok tak ada banyak bunga-bunga? Aduh. Tak, kita nak balik ni. Jalan ke mana ni? Tak, jalan balik kita kat mana? Aku tak tahu ni. Mana sawit dia tadi? Aku tak tahu. Aku yang tu gelap tu. Sesuatu dekat tanah lapang. Tak, sekarang ni kita... Ni pokok besar ni datang daripada mana ni? Aku tak tahu. Geng, aku tak pernah sampai sini. Betul tak viewer? Aku tak tahu sawit viral ada tempat macam ni, geng. Selama 3 tahun lebih dah, geng. Selama 3 tahun lebih aku tak tahu sawit viral ada tempat macam ni. Tapi tadi aku dah tak tahu. Dia bawa aku tadi, aku tak tahu macam mana. Ni pokok datang daripada mana, bro? Aku nampak ada muka kat atas tadi. Ha? Ni pokok rimbun ni besar. Lepas tu kau tengok daun dia. Daun dia Lain je. macam lukisan kan? Geng, betul tak apa yang aku cakap? Aku tak tahu kenapa dia macam lukisan, geng. Pelik tu. Korang access, geng. Boleh tak korang Sekejap, biar aku naik mood lah, geng. Aku rasa aku nak naik mood lah. Tu. Sekejap. Pada lampu aku nak naik mood, guys. Ada lampu kan? Sekejap, aku nak naik mood. Sekejap ni. Aku tak ada naik mood je. Nampak tadi aku. Aku tak ada naik mood ni. Yang ada aras je. Kalau nak tengok, boleh tengok daripada aras punya ni. Daripada aras punya. Okey, jap. Daripada aras punya phone ni. Ni naik mood. Jap. Kita guna naik mood ni, jap. Aku putar dulu, jap. King, kau nampak tak ada cahaya kat depan tu? Cahaya apa
Tu. Wih. Wih, Ras. Apa tu? Sekejap aku Ras, ada kamu. Ras. sekejap aku ambil gambar terus. Tunggu. Ras ni. Hai. Sini tak ada pula, tak nampak. Ha, Ya tu, depan ni tak ada pula. tak nampak kan? Tak ada. Tapi kat sini ada, geng. Sini tak ada. Ya tu. Gelap siap sini. Kau tengok bentuk ni, gelap. dengan bentuk ni, aku... Sekejap. Aku terangkan baik test. Ui, ni apa siap? Nampak tak? Phone aku tak ada naik mood tau. Kalau nak tengok naik mood kena melalui Aras tu. Aku tak ada naik mood. Bro, Apa dia? Allahu Akbar, meremang si aku. Kau nampak betul-betul ni? Apa dia? Weh. Ni taman ke? Weh. Ras. Cahaya apa siap? Subhanallah, cantiknya. Sumpah cantik. Allah. Astagfirullahaladzim. Ui, lawas siap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar.